Okey kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah makan dah? Ada yang belum makan? Tak apa, sekejap kita makan. Okey, hari ni Ustazah nak mengajar tajuk hukum nun sakinah dengan tanwin. Sebelum kita masuk hukum nun sakinah dengan tanwin, Ustazah nak bagi tahu macam mana tu dengung tak dengung. Okey, kita tengok hak yang coding ni nah. Okey. شدادا سبعا شدادا وأنزلنا من المحصرات من شر الوسواس فأما من ثقلت موازينه خلق الإنسان من علق سبعا. Okey. Masa tak video ni dia ada tanda pangkah dengan ada tanda right. Yang pangkah tu sebab apa? Sebab salah. Dia baca macam mana tadi? Tak ada dengung. Nak dengar lagi sekali tak? Kita ulang yang ni. Sab'an shidada. Ingat dia baca macam mana yang salah ni? Dia baca sab'an shidada. Sab'an dia tak dengung. Yang betulnya sab'an shidada sebab tanwin ni adalah baris tanwin, dua baris di atas bertemu dengan huruf shin. Dia dengung. Cara bacaan dia adalah dengung. Okey, kita masuk ke bahagian ni. Kalau buku teks boleh rujuk muka surat yang ni. Nampak tak? Mudahnya tajwid hukum nun sakinah dan tanwin. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ni. Nampak tak ni? Dia akan bagi tahu ada nama dia. Ustazah cuba tengok sini. Okey. Yang macam ni kan? Ni. Kita tengok yang dia ada 5 hukum nun mati. Yang pertama hukum dia ifa hakiki. Lagi sekali ifa Hakiki. Yang kedua iqlab. Yang kedua Iqlab. Yang ketiga idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Yang keempat idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Dan yang terakhir sekali izhar halqi. Izhar halqi. Okey. Kalau kamu tengok dalam buku teks tu dia pening sikit sebab dia campak dengung dengan tak dengung. Tapi kalau kamu perhati dekat depan ni, Ustazah dah asingkan dah dengung dengan tak dengung. Warna hijau ni bacaan dia semua dengung. Dapat? Kalau warna merah pun bacaan dia tak dengung. Macam kamu dengar tadi, dia baca macam mana? Sab'an shidada tak dengung. Tapi sebenarnya tu bacaan yang salah. Tak dengung tu macam ni. Contoh dia. Okey. Kita masuk yang dengung. Okey, ifa hakiki. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 16. Okey, yang pertama huruf dia ta, tha, jim, dal, zal, zain, sin,
sin shim sad dot ta za fa qaf kaf. Kalau siapa yang rajin buka, dia boleh main macam tu. Okey. Ni adalah hukum nun mati bertemu dengan huruf ni, nama dia irfa hakiki. Contoh dia kita baca ramai-ramai. Ghafurun syakur. Ghafurun syakur. Mana dia tanwin? Mana tanwin? Atas Ni tanwin. Okey. Dia bertemu dengan huruf selepasnya, huruf apa? Syai. Huruf shin, sya. Bacaan dia mesti dengung. Dia jadi Ghafurun syakur. Ini contoh yang kedua pula, kita tengok. Tanwin bertemu dengan huruf apa ni? Sa. Ta, huruf ta. Bacaan dia macam mana? Qawlan thaqila. Okey, itu adalah irfa hakiki. Okey, ni salah cabut. Okey, yang kedua adalah itlaq. Sama juga, nun mati yang ada sukun ataupun yang tak ada sukun. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Mana tanwin dia? Mana nun mati dia? Ni nun mati atau tanwin. Tapi kat sini dia nun mati bertemu dengan huruf ba. Bacaan dia yanbu'a. Okey. Yang bawah yang seterusnya adalah sami'un basirun. Mana? Iklab dia. Ain. Pandai sebab tanwin kat sini dia ganti dengan, kalau kamu tengok huruf terkelak, dia ganti dengan huruf mim kecil. Kalau kamu nampak mim kecil tu, itulah iklab. Tips dia kalau nak tengok mim kecil tu, nampak mim kecil ni kat atas, mesti iklab. Bacaan dia dengung tak dengung? Dengung. Warna hijau ni, warna hijau. Okey. Tarik kat ini. Okey, kita pergi ke yang seterusnya. Idgham al-ghunna. Dengung juga. Huruf idgham al-ghunna ada berapa? Kat sini, tengok sini. Ada? 4. Yang pertama apa dia? Ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Okey. Cuba cari. Kat mana yang nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 4 ni? Turuk. Mana? Ya, huruf. Haras, main. Cuba bulatkan. Cuba bulatkan. Berani. Okey. Tak apa. Duduk dulu. Ada siapa-siapa lagi nak bulatkan? Nak try? Tak apa, salah tak apa. Nak try? Nama Muiz. Rasa-rasa kat mana? Haras tadi dia bagi kita yang kat belakang. Clue dia kamu tengok nun mati bertemu dengan huruf ni. Mana huruf ni? Cari huruf ni dalam ayat tu. Yang tu. Okey. Terima kasih. Terus. Okey. Yang mana kawan-kawan? Cuba ikut saya baca. Ayyakfuru. Kat mana yang dengung tu? Nun dengan ya. Nun dengan ya. Tak apa. Kita dah tahu yang ni? Yang betul. Okey. Pada ni. Okey, yang seterusnya kat bawah pula kita tengok. Wujuhun yawma'idin. Dengung tu kat mana? Wujuhun yawma'idin. Ha pedas tu dengan ya. Ha pedas dengan Ya. ya. Ha pedas dengan ya. Okey. Untuk pengetahuan, ini kita panggil ya, ha pedas macam ni. Nak tulis mana? Ha pedas macam ni. Ni
Ni ha pedas. Orang panggil ha pedas. Ni ha pedas. Ni orang panggil ha simpul. Ha ni kita baca dia dekat dada. Ha. Kalau ni ha. Dia pedas. Ni ha simpul. Ha simpul ni bacaan dia di dada. Okey ya? Okey, saya cabut yang ni. Okey. Lepas tu kita tengok pula yang hukum nun mati atau tanwin yang tak dengung. Ada 2. Yang pertama idgham bila gunnah adalah Lam dia ra. lam ra. Dan izhar halqi huruf dia ada berapa kat sini? 1. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Ada 6. Pandai. Afiq. Kan? Okey. Okey. Cuba kita baca tengok. Yang pertama. Siapa nak baca? Cuba Haras baca. Ada dengung tak kawan-kawan? Aidil ada dengung tak tadi? Tak ada. Pandai. Okey. Akid. Cuba baca yang bawah ni pula. Lagi sekali, kuat sikit. Mir rabbihi. Dia. Macam mana? Haras, pendapat Haras. Akif baca dengung ke tak dengung? Kuat lagi sekali Akif. Dia kalau kamu tengok idgham bila gunnah dia tak dengung. Tanwin ni dia terus masuk ke dalam ra tanpa dengung. Dia terus masuk sebab dia ada syaddah. Ini cara kita nak kenal idgham bila gunnah dia ada syaddah. Dia akan masuk ghafurur rahim. Yang ni dia bukan min. Dia masukkan terus min kasrah ni masuk ke dalam syaddah. Nampak tak? Dia jadi mir rabbihi, mir rabbihi, mir rabbihi. Dapat? So, cuba baca ramai-ramai. 1, 2, 3. Mir rabbihi. Bagus. Okey, Ustazah. Okey. Yang kedua, izhar halqi, dia tak dengung. Bertemu dengan huruf yang 6 ni. Yang pertama. Okey, Ustazah baca, kamu cuba dengar yang kat mana? Man amana. Nun mim terus masuk ke hamzah. Ustazah jelaskan huruf mim ni bertemu dengan nun. Ustazah jelaskan bunyi dia tanpa dengung. Man amana. Dia macam mendarat. Slow. Dia bukan macam dengung man. Betul kan? Tapi ni man amana. Dia macam masuk terus. Man amana tanpa dengung. Betul ya Ran? Bertemu dengan hamzah ni. Okey, yang ni pula siapa nak baca? Angkat tangan. Ustazah nak pilih ke? Muiz lah, mai. Baca. Dia mendarat terus. Ra kasrah bunyi ri. Min pandai. Min ghilli. Ramai. Min ghilli. Ada yang dengung ni. Siapa dengung ni? Bagi sekali. Min ghilli. Pandai. Min ghilli. Okey. Sekarang cuba fahami betul-betul. Kalau ada soalan boleh bincang dengan kawan atau boleh tanya Ustazah. Sebelum Ustazah buang perkataan yang atas ni. Dapat? Okey. Okey. Okey? Lafaz hakiki ada berapa huruf dia? Banyak. Tak saji.
sad, ta, za, fa, qaf, kaf. Ada 15. Iqla' ada satu je dia bertemu dengan ba. Cara nak tengok dia ada mim kecil kat sini. Okey. Tilangan Maimuna pula dia ada 4 huruf saja. Ya, waw, mim, nun. Okey, yang ni semua dengung. Belah hijau ni semua dengung. Kita main pula belah merah. Yang ni tak dengung. Tilangan Maimuna ada 2 sahaja. Lam dengan ra. Bila dia masuk, dia terus masuk ke dalam huruf yang bersyaddah. Ghafurur Rahim. Okey. Lepas tu yang ni izahari pula dia mendarat. Man mana tanpa dengung. Min ghillin. Okey. Okey. Ada berapa ayat sini? Ada 5. Tak apalah. Arif ke Akif? Akif lah. Arif. Dia buka lagi ah. Buka dah, dia buka dah. Ni Aidil 5. Oh, cukup lah. Ingat ada ni. Jangan buka. Dah buka lagi. Okey, sila ambil masa di hadapan kamu. Kalau yang tak buat tu, buka lah. Okey, so bincang dengan kawan sebelah. Kita masa dalam 5 saat. 5 saat pendek sangat. 1 minit. Boleh buka dah. Boleh buka. Cuba kamu baca pelan-pelan. Kamu gariskan nun ataupun tanwin bertemu dengan mana-mana huruf kat depan. Tadi sebab saya dah campur dah huruf kat depan tu. Apa dia? Haras? Nun mati atau tanwin. Macam mana tanwin? Ni tanwin. Ni tanwin kan? Tak ada huruf lah kan? Tak ada. Okey, tengok sini. Tanwin. Bertemu dengan huruf apa? Ha. Cuba gariskan. Okey, cuba kamu baca. Jurufin harin. Dia ada dengung tak? Jurufin. Macam mendarat kan? Yang mendarat tadi apa dia? Min ghilli. Man mana? Boleh. Boleh ni. Nun mati, mana nun mati? Dia sama ada dia ada sukun atau tak ada sukun. Mana nun mati? Ni kah? Ni huruf fa. Ni pandai. Gariskan nun mati dulu. Dia bertemu dengan huruf apa? Lam. Bertemu dengan huruf lam. Bacaan dia cuba baca. Dengung tak? Fa'inlam. Dia masuk terus ke dalam lam. Kalau ingat tadi lam ra tadi kat mana? Dia bahagian dengung ke tak dengung? Dia bahagian tak dengung. Dapat. Segi dekat kat mana yang tak dengung. Okey, dapat? Ni dengung ke tak dengung? Okey, dapat kita tengok dulu. Okey, Arif. Afiq. Nun mati bertemu dengan Afiq. Apa kata mati ni? Okey, nun mati. Gariskan nun mati dia bertemu dengan huruf kaf. Kita baca banyak-banyak tadi tu. Jim, zal, zai, shin, sad, ta, za, fa, qaf, kaf. Banyak-banyak tadi tu. Arif ingat kat mana? Hafiz ingat kat mana? Okey. Semua dah bulat dah kan? Okey, boleh dekat mula daripada
Is. Okey. Okey, seterusnya. Bagus. Ini lagi. Aidil. Nun mati bertemu dengan lam ra. Lam ra dia ada syaddah. Cuba tengok ni syaddah. Syaddah dekat atas baris huruf setelah setelah huruf nun ada syaddah. Tengok. Setelah huruf nun dia ada syaddah. Itu dulu ya. Ni ada syaddah tak? Dekat Aidil punya ada syaddah tak? Dia ada syaddah. Jadi dekat mana? Dekat di dalam launa. Bagus. Tepuk tangan sikit ni. Okey, Haras. Seterusnya. Tengok tak tengok? Jurufin har. Jurufin har. Betul dah. Tepuk tangan. Bagus. Okey. Seterusnya. Akif. Ya waw mim nun. Dia ada 4 je huruf. Ya waw mim nun. Ya waw mim nun. Okey, tak apa. Okey, seterusnya. Afiq. Okay, mari kita baca ramai-ramai sebelum kita ni. Okay, 1, 2, 3 sama-sama ikut Ustazah. Min walin. Okay, tadi kat sini ada huruf dia berapa? 15. 15. Mana yang 15? Ni 15. Okay, cuba kita tengok satu-satu. Dia ada huruf nun mati bertemu dengan waw tak? Ta, ta, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sad, do, to, zo, fa, qaf, kaf. Ada huruf waw tak? Tidak. Tak ada. Jadi sa, la. Tak apa. Salah tak apa. Okay, ulang dulu. Kita cek pula yang ni. Min ba'di. Okay. Min ba'di. Dia apa dia? Iqlab. Nun mati bertemu dengan ba. Nun mati bertemu dengan ba. Iqlab. Okay, betul salah? Betul. Perlu dia mim kunci. Okey, seterusnya Rahman Bunna. Yang Ustazah nak bagi tahu dia ada 4 huruf je. Mana 4 huruf dia? Ni ke? 1 ke? 2 ke? 3 ke? 4? 1. Ni adalah Rahman Bunna. Ya waw mim. Bacaan dia mari kita baca. In kuntum. Dia dengung. Okey. Yang seterusnya kita cek pula yang ni. Idgham bila guna kalau kita Aidil dekat kan? Okey, fa illam. Fa illam. Dengung tak dengung? Tak dengung. Dia bacaan dia je. Nah, itu Aidil dekat. Okey. Okay, Zahar Harki last sekali. Jurufin har. Betul. Ini siapa dekat tadi? Haras. Okey, tepuk tangan. Cuma mana dia? Tu in kuntu salah. In kuntum salah lah. Ya Allah. Okey, siapa boleh? Betul kan? Dia sepatutnya duduk kat mana? Tu awal. Sebab Sebab nun mati bertemu dengan kaf. kaf. Mana
belajar berapa hukum tajwid? 5. Hukum tajwid yang pertama adalah Irfa' hafiqi. Yang kedua Iqlal. Yang ketiga Idgham. Tiga-tiga ni hukum dia dengung ke tak dengung? Dengung. Okey. Yang keempat kita belajar hukum apa? Idgham. Dan yang terakhir sekali adalah Izhar hafiqi. Dua ni dengung tak dengung? Tak dengung. Okey, itu je. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.